Kalau jalan Sekincan tu kena rampas balik. Macam mana cara pun kita kena rampas balik, sebabnya tak boleh. Dalam Perlembagaan Tanah Rizal Melayu tu dah tulis saja void. Maknanya the moment you sign dah terbatal. Dah terbatal. You tak boleh ambil Tanah Rizal Melayu. Sebabnya kita dah banyak dah apa orang kata ya, sacrifice. Berkorban untuk migran. Ya, kita dahulunya 100% tanah tu tanah kita. 100% satu semenanjung tanah Melayu Malaysia ke ni adalah tanah pribumi. Tapi apabila datangnya migran, kita dah berkongsi 50, kita ambil 50 saja. Itu pun dah banyak dah pengorbanan kita kasih. Jadi yang 50 ni je nak kacau juga. Jadi yang itu kita kena betul-betul waspada kepada semualah penduduk di Malaysia ini. Saya nak beritahu, termasuk juga Sabah Sarawak, di mana kita kena jaga kita punya hak kita itu. Kalau kita tak jaga hak kita itu, terlepas. Tapi di sebelah Semenanjung ni, saya rasa dia punya tahap tu dah tahap meruncing lah. Ya, betul. Very critical, kerana ramai orang tak nak ambil tahu, tidak peduli. Jadi inilah terjadinya. Adakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita telah selesai seminar tentang ancaman dan juga bahaya tentang satu orang undang-undang yang diterangkan sepanjang daripada tengah hari tadi sehingga selesai waktu berbuka tadi. Apa yang kita boleh simpulkan secara mudahnya adalah ancaman rang undang-undang Urban Renewal Act ini, ataupun dalam bahasa Melayu dia pembaharuan semula bandar, ini adalah suatu perkara yang cukup penting untuk kita faham akan keberadaan kita, untuk memastikan agar rakyat di bawah, terutama anak muda, memahami akan bahaya yang menanti jika rang undang-undang URA ataupun URA ini ditabelkan di sedang parlimen pada sesi akan datang. InsyaAllah kita akan cuba interview orang persorangan lah yang nak bersama kita sekejap lagi. Cuma kita mendoakan agar teman-teman yang mengikuti siri-siri pencerahan supaya kita dapat memahami lebih lanjut dan sebarkan akan bahaya dan ancaman URA yang pastinya dapat memberikan kebimbangan, terutamanya golongan-golongan yang berada di bandar, orang Melayu di bandar-bandar, orang-orang marhin, yang pastinya setiap tindakan-tindakan kita akan mendapat ancaman kepada survival kita di bandar-bandar ni, insyaAllah. Jadi itu yang berlaku. Kita akan terus sesi pencerahan. Tadi ada Datuk Haji Amzad, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, juga Datuk Sri Ismail Muttalib, Ahli Parlimen Maran, juga mantan Timbalan KPKT, menyatakan secara tuntas bahawa kita tidak sesekali menolak pembangunan, tetapi bukan cara begini, bukan cara menurunkan ambang. Satu fakta yang menarik adalah sebenarnya the whole undang-undang ni adalah bercerita tentang ambang yang diturunkan daripada 100% persetujuan kepada 80%, 75% dan juga 51%, yang menjadi ancaman sebenarnya kepada orang-orang Melayu ataupun rakyat marhin, kaum India, kaum Cina yang berada di bandar-bandar. Yang menjadi satu kekecewaan kita juga adalah sikap double standard kerajaan dalam menangani isu undang-undang ini, dan juga pemilikan tanah di bandar ini, yang menyebabkan kita merasa persepsi, dan juga kita merasakan seolah-olah hanya kampung-kampung Melayu saja yang terlibat dalam pembangunan semula bandar ini. Tetapi apa yang kita lihat, kampung-kampung baru Cina yang disebut tadi telah mendapat pembelaan daripada KPKT dan Koming nak mensiharkan sebagai kampung warisan ataupun UNESCO yang mereka tidak boleh sentuh. Ini satu benda yang menjadi suatu polemik sebenarnya kepada kita semua bila memikirkan tentang URA ini, dan kita mesti perlu menentang URA ini demi survival orang Melayu Bumi Putra di bandar-bandar dan di seluruh negara dalam air ini, insyaAllah. Jadi kita cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. URA ni dia tulis dalam bahasa Inggeris. Urban Renewal Act, ataupun PSB, pembangunan semula bandar ataupun pembaharuan semula bandar. Ya. Kita kena tahu juga pasal URA ni, sebabnya ia melibatkan kebanyakannya sebahagian besar orang Melayu lah, ya. Pasal penempatan yang dia nak bangunkan ni adalah di kawasan-kawasan orang Melayu.
Jadi itu yang kita tengah bincangkan. Jadi kalau kita tak ambil tahu, kita ada masalah besar. Nanti kalau kita ketinggalan dalam demografi, penduduk-penduduk Melayu akan beralih, ya, itu mustahak kalau apabila kita punya komposisi lah, ya, cakap Melayu, demografi ni komposisi bangsa kita di suatu kawasan tu, kalau dia baharukan ataupun dibangunkan, dia akan pecah. Dia akan pecahkan jumlah penduduk kat situ. Cara mana? Caranya adalah orang yang duduk di situ tu memang dia berinya unit-unit, tapi orang yang kalau dibuat pembaharuan, maknanya unit tu akan bertambah. Bila unit bertambah, jadi orang yang baru masuk tu kita tak tentu sama ada itu orang Melayu ataupun bangsa asing. Itu yang pertama lah. Jadi yang kedua tu pada pendapat saya lah kan. Jadi banyak dah orang beri pencerahan tentang URA ni. Tapi saya punya pendapat, saya punya kaji selidik adalah ini semua yang saya sebut tadi lah. Acquisition land lah, land grab. Kita panggil land grab, di mana mereka ini ada agenda lain. Yang kita ni ingat agenda itu saja, untuk nak baharukan kitanya tempat, bangunan, nak cantikkan bangunan, kawasan. Tapi dia punya the other side of the agenda tu is all about land grab lah. Walaupun kalau kita dibangunkan, dikatakan unit-unit, itu pun kira land grab jugalah. Kawasan-kawasan kan. Tapi kalau kawasan tu kawasan tanah lebar, itu satu land grab yang besar, banyak berlaku sekarang ni, seperti di Kampung Nahoda, di Sekinchan. Di Sekinchan tu, the whole of Sekinchan tu tanah hijab Melayu dah bertukar kepada bangsa asing. Itu tak boleh, itu kita kena ambil balik. Kalau macam Sekinchan tu kena rampas balik. Macam mana cara pun kita kena rampas balik, sebabnya tak boleh. Dalam perlembagaan tanah hijab Melayu tu dah tulis saya tu void. Maknanya the moment you sign dah terbatal. Dah terbatal. You tak boleh ambil tanah hijab Melayu. Sebabnya kita dah banyak apa orang kata, ya, sacrifice, berkorban untuk migran, ya. Kita dahulunya 100% tanah tu tanah kita. 100% satu semenanjung tanah Melayu Malaysia ke ni adalah tanah pribumi. Tapi apabila datangnya migran, kita dah berkongsi 50, kita ambil 50 saja. Itu pun dah banyak dah pengorbanan kita kasih. Jadi yang 50 ni je nak kacau juga. Jadi yang itu kita kena betul-betul waspada kepada semualah penduduk di Malaysia ini. Saya nak beritahu, termasuk juga Sabah Sarawak, di mana kita kena jaga kita punya hak kita itu. Kalau kita tak jaga hak kita itu, terlepas. Tapi di sebelah semenanjung ni, saya rasa dia punya tahap tu dah tahap meruncing lah. Betul. Very critical, kerana ramai orang tak nak ambil tahu, tidak peduli. Jadi inilah terjadinya. Adakah tuduhan bahawa pembangkang ataupun yang menentang URA ini menolak pembangunan ataupun anti establishment? Kita bukan, orang Melayu bukan anti establishment ataupun kita anti pembangunan atau pembaharuan. Kita memang mengharapkan sangat supaya kerajaan masuk buat cantik tempat-tempat bangunan yang lama semua ni kan. Tapi yang kita khawatirkan itulah dia, demografi itu akan berubah. Demografi, komposisi penduduk itu akan berubah. Itu nombor satu. Nombor dua, land grab. Saya cakap pasal land grab ni daripada dulu lagi, di mana kita terlampau fikirkan hal lain. Benda yang terlepas tu terlampau banyak. Ini macam saya sebut tadi, Sekinchan, Abdullah Hukum, Kerinci, itu semua dah terlepas dah tu. Tadi yang sebut Datuk Iskandar tentang sekeliling kampung-kampung Masjid. Ya, kita tak tahu. Dahulunya semua tu 100% orang Melayu. Sama juga macam saya sebut lah, Jalan Bukit Bintang, Jalan Imbi, nama pun nama orang Melayu, Imbi. Datuk Imbi lah. Masih lagi dia orang tak tahu yang tanah tu dah diberi pada orang, cara mana dia buat terlepas tu. Jadi kita banyaklah kena buka balik semua cerita-cerita lama atau the strong room ni. Dia check balik yang mana tanah hijab Melayu yang terlepas ni. Sebenarnya kita boleh ambil balik tanah-tanah hijab Melayu yang terlepas ni, sebabnya memang dah ada peruntukan dalam perlembagaan. Itu tanah kita, hak kita kena ambil balik. Tak boleh terlepas pada masa asing. Azam. Terima kasih.